Since you dengan Farid dah tak ada kena-mengena lagi, I tak nak you contact anak I lagi. And jangan nak lebih-lebih dalam tuntutan. Especially tuntutan untuk benih haram dalam perut you tu. Stop it. Let me finish with her. Farid yang suruh Mama settle kan? You, Mariam, you sepatutnya bersyukur tau. Sebab Farid, dia tak buat sumpah lian. If not, hancur hidup anak haram tu. Berbinkan Abdullah. Apa? Ha? Apa lagi yang Mama tak puas hati? Cuba beritahu. Dekat mahkamah atas tadi, macam-macam fitnah Mama bagi kat saya. Cakap saya nak murtadkan anak saya sendiri. Jangan tak guna. You beritahu your mom yang saya ni dah peluk Islam for 4 years before I met your son. And now, Mama nak cakap anda dalam perut ni anak haram? Memang anak haram pun. Sebab bukannya benih daripada anak I. That's enough. Stop it. Can't you see? She's the one that yelling at me. Dia yang tunjuk sikap bongkak dia, sombong dia. I'm very professional. Tak. Puan tak profesional pun. Puan tuduh melulu. Sekarang ni kalau nak tahu ni anak Farid ataupun tak, jomlah kita buat result DNA. You shut up. You orang keluar. Jangan masuk campur ya.